Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang terus menyokong channel saya, dan pada yang baru tengok, tolong support, tolong share, komen, like, subscribe, dan juga beritahu yang lain supaya yang bermanfaat kita ambil, yang tak bermanfaat kita buang jauh-jauh. Dan ada kalanya ia sebagai satu hiburan semata-mata, jadi jangan terus ambil secara serius tentang benda ni. Okey, kita berfikir tentang ini adalah kosong. Kalau tengok nombor kosong, kalau tengok bentuk bulat ataupun telur, bola dan sebagainya. Dan selepas kosong mestilah nombor 1 kan. Tak adalah selepas kosong tu 0.1, sebab kita tak nak ada point, kita tak nak ada perpuluhan, kita tak nak ada perpecahan. Sebab kita tak nak berpecah pun, kita nak bergabung, bersatu, bukan berpecah. Jadi kita tak nak ada pecahan, dan kita tak nak ada perpuluhan. Okey, kalau kita berfikir secara akal, secara kita belajar, okey, kita ada empat apa orang kata, empat bentuk yang berbeza supaya dia menjadi nombor yang lain, iaitu bentuk apa? Tambah, tolak, darab dengan bahagi. Masa tu bukan bentuk, tak ingat apa nama dia. Okey, yang pertama tambah. Kita main nombor 1 je hari ni. Kita main nombor 1 je untuk kali ni. Okey, 1 tambah 1, of course lah, kalau kita fikir 2, tak ada lain. 1 tambah 1, 2. Kalau 1 tolak 1, kosong. 1 darab 1, 1. 1 bahagi 1 bersamaan dengan 1 juga. Jadi ada 2 apabila kita ni menjadi 1, 1 lagi menjadi 2, dan 1 lagi menjadi kosong. Okey, tetapi kalau kita fikir secara logik lah, secara logik, kita ni kadang-kadang bermain dengan logik. Tengok dia terbang, macam mana dia terbang, itu tak logik. Tapi ini kita bermain dengan logik, dan tak ada yang hidup, tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Itu cuma, ini cuma sekadar hiburan. Okey, kalau kita fikir secara logik, 1 tambah 1, 1 tambah dengan 1, mana datang 2? Jadi 11 lah kan. Ke nampak macam H tapi tak ada palang. Boleh lah orang kata logik kan. Itu kalau tambah. Kalau darab, 1 darab 1, 1 darab 1. Cuba kalau 1 dengan 1 ni kita dekatkan sikit dan kita buat macam ni, dia menjadi macam pagar kan. Kita kena bermain dengan otak sikit. 1 darab di tengah-tengah pagar. Bolehlah berfikir macam tu, sebab kita bermain dengan logik. Okey, 1 bahagi 1, 1 bahagi 1 bersamaan dengan 1 yang kecil. Sebab dah bahagi kan. Kalau bahagi mesti ini dengan ini, ini kalau campur jadi panjang. Sebab ni bahagi jadi kecil. Okey, kalau 1 tolak 1, 1 tolak 1, jawapan dia 1 tu mestilah jatuh kan. Kalau tolak mestilah jatuh, takkan dia semakin menaik, mesti semakin menurun. Takkan tolak dia terbang, tolak mesti dia jatuh. Dan satu lagi tu dia tak tahu nak kata apalah. Biasalah bila tolak kan, bila orang lain jatuh, kita bukannya nak tolong,
kita lagi gelakkan orang, kita lagi kata orang tu tak betul, orang tu BODOH, sedangkan dia selayaknya untuk kita tolong, tapi kita tolong gelak, bukan tolong bantu dia itu ini kan. Tapi biasalah, satu dengan satu, siapa yang nak mengalah kan? Semua nak menang, semua nak jadi hebat, semua nak jadi nombor satu. Tapi kalau semua nak jadi nombor satu, siapa nak jadi nombor dua, siapa nak jadi nombor tiga kan? Biasalah orang kata bila bermain dengan nombor satu ni, orang banyak berfikir tentang reading. Maksudnya berfikir tentang ilmu subjek itu sendiri, bukan bermain dengan logik. Tapi bila dia tak belajar, dia akan bermain dengan logik semata-mata, tanpa dia bermain dengan ilmu subjek itu. Dia tak datang sekolah dan sebagainya. Jadi untuk yang pergi sekolah, pergi college, pergi U, belajar betul-betul, belajar sebaik boleh, sehabis mungkin. Walaupun tak dapat A, tapi pastikan dapat yang terbaik. Adab kena jaga, walaupun tak cemerlang, insya-Allah kita berjaya dunia dan akhirat. Dan kalau belajar rajin-rajin tapi adab tak ada, susah juga. Kalau kita tak belajar rajin-rajin tapi adab ada, pun lagi susah, sebab orang takkan terima yang mungkin SPM sahaja, yang PMR sahaja kan. Tapi tengok pada keadaan lah. Jadi saya nak tanya, berapa kali saya sebut nombor satu dan berapa kali saya tunjuk nombor satu? Siapa yang tahu, siapa yang dapat, siapa yang peka, tolong komen, share, like dan juga subscribe. Mungkin boleh jadi permainan untuk anda fikir, berapa kali saya sebut nombor satu, berapa kali saya tunjuk nombor satu. Sebab kadang-kadang orang dengar je, dengar, tapi dia tak dapat tangkap apa yang cikgu ajar, apa yang cikgu cakap, apa yang orang cakap di hadapan. Jadi insya-Allah kalau kita fokus, kita akan berjaya. Walaupun tak semuanya, tapi insya-Allah lah kita dapat ambil mana yang baik, mana yang elok untuk kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat berhibur.